bagaimana kita mengenali potensi diri anak-anak melalui 4 dimensi diri, iaitu diri fizikal, diri intelektual, diri emosional dan diri spiritual. Di mana dengan tidak memenuhi keperluan diri ini boleh menyebabkan anak-anak berkelakuan pelik dan menimbulkan masalah. Dan apabila kita mengenali akan keperluan setiap dimensi diri ini, akan membantu kita mengeluarkan potensi diri anak-anak ini dan menjadikan mereka hebat dan juga mendapat pencapaian yang luar biasa di dalam hidup mereka. Setiap anak-anak perlu sedar bahawa dia adalah istimewa, tapi tidak ramai ibu bapa yang mengatakan betapa istimewanya anak-anak mereka. Jadi di dalam program ini anda akan mempelajari bagaimana untuk memberitahu pada anak-anak bahawa mereka sangat istimewa dan mereka membawa perbezaan yang hebat ke dunia ini, dan dengan itu mereka dapat menjalani hidup mereka walaupun dari kecil akan menjalani hidup mereka dengan penuh perasaan sedar diri dan mencapai pencapaian yang hebat dan di luar jangkaan. Apa yang ketara dewasa ini adalah anak-anak tidak diberi keperluan daripada 4 dimensi diri ini, yang apabila keperluan 4 dimensi diri ini tidak ditunaikan, dipenuhi, maka anak-anak akan mempunyai perangai-perangai yang seperti hyperaktif, mengamuk dan sebagainya. Dalam program ini anda akan belajar bagaimana mengendalikan anak-anak yang hyperaktif dan menjadikan mereka dapat mengeluarkan tenaga mereka dan menjalankan kehidupan mereka dengan begitu tenang dan aman. Di dalam seminar ini anda juga akan mengetahui bagaimana untuk menangani anak-anak yang suka merajuk, yang degil, yang tidak mahu mendengar cakap, kerana anak-anak zaman milenial ini mempunyai tabiat yang sedikit berlainan dengan anak-anak sebelumnya. Dengan itu anda akan mempelajari bagaimana untuk mengendalikan masalah ini supaya ianya tidak menjadi masalah yang berpanjangan. Malah ia merupakan sesuatu yang akan dapat membina anak-anak itu sehingga mereka menjadi anak-anak yang hebat dan membawa perbezaan yang positif ke dunia ini.